Ada orang komen nak tengok kereta Abang Mei yang baru. Oh yeah. Okey, sebelum tu assalamualaikum semua orang yang beriman. Assalamualaikum sayang sobat. Okey, jadi kita dah lama tak buat video react kereta ni. So jadi kita tanya pada Abang Akid, apa yang kereta terbaru bagi Abang Mei sekarang ni? Okay, so kalau korang nak tahu kereta Abang Mei yang sekarang ni adalah Supra MK4 geng. Jadi nak tahu kan macam mana kita react? Jadi korang tengok macam mana. Okay geng, so inilah kita bagi dia geng. Supra MK4 geng. So kereta ni pun bapak saya baru beli. So dia tadi nak tukar ni semua tadi. Dia tukar lah boni pun. Tak tukar dia punya inilah semua pun dah tukar. So dalam pun dia tak tukar apa-apa geng. Dia biasa-biasa je macam ni dia. Tayar pancit tak tahu kenapa. Ini tayar free to ready tau. Lepas tu bawa saya ambil, terus pasang kat Supra. So kita tengok macam mana pula geng. Okay. So kalau korang tengok dekat sebelah sini geng, korang boleh tengok lah dia punya bawah ni macam ni kan. Bawah dia. So ni dah spray. Ni dah spray, semua dah spray dah. Dah tukar warna merah. Sebab apa saya ni suka warna merah lah. Tengok ni warna merah. Tu warna merah. Semua warna merah. Okay, so kalau korang nak tahu kereta ni bukan saya yang buat lah, tapi orang yang buat lah. Tapi yang ni saya gosok. Ni saya pun saya gosok dengan kawan bapak saya lah. Yang ni semua saya gosok lah. Saya tolong kawan bapak saya. So tayar sama, ni pun sama. Ini pun tak tukar lagi, cuma kita dah cat dah. Dia punya cala-cala semua kita dah cat supaya dia tak nak bagi nampak semua tu lah. Kita dah cat semua. Lampu belakang tak tengok lah. Lampu belakang okey lagi. Okay, so cermin semua dah okey. Dalam semua. Okay, so saya nak buka dalam dia. Kita buka kita masuk ni. So inilah dalam dia. Jadi memang ekspresi dia cantik lah. Tapi kita tak apa, kalau korang tengok pun ni berpulat. Lepas tu sini dia boleh. Lepas tu ini dah tak ada kan. Ni tapi ni kereta auto ni bukan apa manual lah ni tak ada gear ni. Ni manual Ni manual Supra So inilah dalam kereta Supra geng. Kita keluar balik. So korang jangan lupa follow Abang Jedem, follow kasih KTH geng Jangan lupa follow lagi geng. Okay.